Hai, nama saya Elisa Chiu, umur 21 tahun, berasal dari Penang, Bukit Mentajam. Okey, bagi Elisa, jadi artis ni memang satu mimpi yang Elisa berangan dari kecil-kecil dulu. So bila dah besar ni, Elisa nampak Dewi Remaja punya audition, Elisa tak nak lepaskanlah peluang ni. Platform Dewi Remaja ni memang sangat besar. Elisa boleh bercakap dalam bahasa Cina, Hokkien, English, bahasa Melayu sebab my dad is Chinese, mak Elisa Melayu. Itulah perbezaan. Elisa sebelum ni tak pernah pun dalam industri ni sebab ada kawan yang pernah berlakon, ada kawan yang memang dah manja dengan pentas. Elisa tak. Elisa punya background memang zero, memang kosong. So kali ni memang cabaran yang sangat besar lah bagi Elisa. Semestinya Syahzabeh, kita punya Dewi sister. Sebab as we can see, Syahzabeh memang dia join Dewi Remaja, dia pernah cerita sebab family. Tapi dia nak buat perkara yang dia minat lah. Perkara yang dia minat at the same time boleh membantu family. So Elisa seorang yang family person. So Elisa memang hormat, Elisa memang suka Syahzabeh. Masa dia dalam program pun beri kita sokongan. Lepas tu berikan kita, sebab dia pernah ada dekat tempat kita, so dia faham.